Weh, hari ni aku dah sampai dekat Lemang Afandi. Izam Afandi. Ni lemang ni dekat Cemor, Perak, Kelebang, Putra. Ini guys, kalau nak tahu, lemang ni di antara lemang yang setiap tahun saya akan singgah. Tapi saya tak singgah pada bulan puasa. Sebab kalau bulan puasa, tu dia punya beratok dia jauh. Jadinya untuk hari ni saya datang untuk nak merasai lemang-lemang yang ada. Kalau korang nak tahu ini di antara lemang yang hot dekat Perak. Sumpah, hot dekat Perak. Kerana apa? Dalam masa tempoh 2 hari dia boleh sold out kan 7,000 batang. Lebih kurang macam tu. 5,000 ke 7,000. Memang luar biasa, tapi ini dah. Tapi yang ini hari-hari korang boleh dapat. Untung orang Perak kan, hari-hari boleh dapat lemang yang sedap-sedap. Kalau kami kat Johor, kena jumpa setahun sekali ataupun setahun 2 kali. Aidilfitri sekali, Aidiladha dapat sekali. Tapi saya macam biasa, lemang bodong tahun ni Aidilfitri sekali, Aidiladha pun sekali juga. Tapi ni lemang-lemang dia. Nampak dekat sini. Dekat sini ada pelbagai jenis lemang. Ada juga lemang pulut yang macam biasa, lemang pulut hitam, lemang pandan, lemang ubi. Lemang ubi tu di antara lemang ubi favourite aku. Tapi yang ni, cameraman jangan lama sangat kat lemang tu. Sini. Rendang dia, tengok level rendang dia. Dapur api kayu. Tengok, ini rendang. Tengok. Orang Perak, kenapa nak dustakan nikmat yang sedap ni? Saya daripada Johor tau, datang Perak nak rasa lemang Abang Izam ni. Saya dapat rasa setahun sekali je. Saya tak mampu nak datang bulan puasa sebab saya tahu dia punya panjang beratok tu macam mana. Tapi kali ni saya datang, saya nak rasa. Tak, ni mana tuannya ni? Korang pergi tag tuan dia sekarang. Dia tak sampai kerja lagi. Dah pukul 9 tak sampai kerja lagi ni. Kau pergi tag tuan dia sekarang.